warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS Pinsai Production. Pada hari ini, SKPNG telah mengadakan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Murid. Majlis ini diadakan bagi pengiktirafan dan amanah kepada murid-murid yang dilantik sebagai pemimpin sekolah. Pelantikan pemimpin murid merupakan satu langkah penting dalam membentuk sahsiah, kepimpinan dan jati diri murid. Melalui majlis ini, murid yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, disiplin dan amanah. Pengawas Cyber Bestari, Pembimbing Rakan Sebaya, Pengawas SPBT, Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas. Berjanji dan berikrar akan mematuhi undang-undang peraturan sekolah ini. Kami akan menjalankan tugas-tugas kami. Dengan penuh dedikasi. Bagi mendapatkan pandangan dan harapan berkaitan pelantikan pemimpin murid, kita akan meneruskan siaran dengan sesi temu bual ringkas. Sesi ini melibatkan wakil pemimpin murid dan pihak pengurusan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya, Ketua Pengawas Zikri Muhammad Hanif. Assalamualaikum, Abang. Salam. Sebagai Ketua Pengawas yang dilantik, apakah komitmen dan harapan anda dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin murid di sekolah? Saya akan memberi komitmen yang sebaik mungkin dan harapan saya pada sekolah ini, saya berharapan yang sekolah ini lebih aktif, berdisiplin dan lain-lain. Terima kasih. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Encik Mayarudin bin Syuhadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah objektif utama penganjuran Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Murid ini kepada murid dan sekolah? Objektif utama penganjuran Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Pemimpin Murid SKPNG pada tahun ini adalah untuk kita mewar-warkan tentang pelantikan pemimpin murid di sekolah ini. Jadi murid biasa akan nampak, akan mengetahui siapa yang dilantik. Jadi dan mereka ni juga menjadi menunjukkan role model, sebagai role model lah kepada murid lain untuk dijadikan contoh dari segi sahsiah, dari segi akademik dan lain-lain perkara lah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekarang bersama saya Encik Abdul Ghani bin EE. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah pesanan pihak sekolah kepada pemimpin murid yang menerima watikah pelantikan pada hari ini? Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, hari ini adalah hari pelantikan watikah pemimpin muda SKPNG. Harapan dan daripada pihak sekolah
Semoga dengan pelantikan ni memberi satu tanggungjawab, amanah dan untuk memimpin murid-murid lain supaya menguruskan disiplin ataupun adab antara satu sama lain supaya masalah disiplin dapat dikurangkan. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah berkongsi pandangan dan harapan. Diharapkan majlis watikah pelantikan pemimpin murid ini dapat melahirkan pemimpin yang berdisiplin, berwibawa dan menjadi contoh kepada rakan-rakan. Kami dari TV PSS Pinsat Production akan terus membawakan liputan sepanjang majlis ini berlangsung. Teruskan bersama kami di TV PSS Pinsat Production. Sekian, terima kasih. Bye.